Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Hidayah binti Hamzah dari SMK Tunku Abdul Aziz yang mewakili PKG Simpang 4. Kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan bahagian yang ketiga. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir sesi pembelajaran, murid dapat menerangkan dengan contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Kita lihat dahulu sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu pendawaian satu fasa atau fasa tunggal dan yang kedua adalah pendawaian tiga fasa. Kita lihat dahulu pendawaian satu fasa. Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW atau 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Bagi pendawaian tiga fasa, di kawasan komersial dan industri, penggunaan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kW atau 50 ampere, pendawaian tiga fasa yang lebih stabil akan digunakan. Gambar ini menunjukkan perbezaan antara pendawaian satu fasa dan pendawaian tiga fasa. Kita lihat dahulu pendawaian satu fasa. Dapat dua suis utama yang bercantum di dalam kotak fuse. Bagi pendawaian tiga fasa pula, terdapat tiga suis utama yang bercantum di dalam kotak fuse. Seterusnya kita pergi pula kepada pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Yang bermula dengan kabel utama, kemudian kita ada kotak fuse utama, seterusnya kita ada meter elektrik, kemudian kita tengok unit pengguna dan kotak fuse yang terdiri daripada suis utama, yang kedua pemutus litar ELCB, yang ketiga pemutus litar MCB, litar alat pendingin hawa, litar pemanas, litar pencahayaan dan litar kuasa. Kita lihat satu persatu. Bahagian yang pertama iaitu kabel utama. Wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada dawai hidup pada 240 volt dan dawai neutral pada 0 volt. Seterusnya, kotak fuse utama dengan satu fuse utama yang berada di luar rumah kamu. Seterusnya kita ada meter elektrik yang berfungsi untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Kemudian kita tengok unit pengguna dan kotak fuse yang terdiri daripada suis utama yang mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Dan yang kedua kita ada pemutus litar ELCB yang akan memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Kemudian kita lihat di bahagian yang ketiga, kita ada pemutus litar MCB yang akan mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Kemudian kita ada litar pencahayaan yang terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral. Seterusnya kita ada litar kuasa yang terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi yang akan membekalkan arus elektrik kepada alat peralatan di rumah kamu. Soalan uji minda yang pertama. Rajah di bawah menunjukkan unit pengguna dan kotak fuse. Antara berikut yang manakah tiada dalam kotak fuse tersebut? A. Kotak fuse utama, B. Suis utama, C. Pemutus litar ELCB dan D. Pemutus litar MCB. Jawapannya adalah A. Kotak fuse utama. Seterusnya soalan yang kedua. Antara rajah berikut yang manakah berfungsi untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan? Kamu boleh lihat rajah A, B, C dan D. Jawapannya adalah C. Sekian, terima kasih.